Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perjuangan. Welcome back. Ahlan wa sahlan. Jangan, ahlan wa sahlan tu bukan nama Ahlan wa sahlan tu adalah selamat datang dalam bahasa Arab. Macam-macam Gen Z sekarang ni kita ucap terima kasih dan tahniah kepada semua peminat-peminat dan juga pendukung podcast Kekal Tenang yang kita anjurkan khusus podcast tenang ni adalah untuk mencerahkan tanwir, mencerahkan segala kekusutan, terutamanya dalam isu-isu semasa, politik tanah air dan pelbagai sudut-sudut pandang yang menjadi bualan masyarakat. Hari ini kita bertuah kerana kita akan membincangkan satu topik yang cukup penting, terutamanya kita nak menghadapi pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung pada minggu ini, pada penamaan calon pada hari Sabtu ini, insya-Allah. Jadi mengenai tajuk hari ini kita akan berbincang tentang realiti penyatuan ummah, cabaran dan gerakan masa hadapan. Kita bersama dengan tetamu yang pastinya kalau sebut tentang penyatuan, tentang kedamaian, sosok yang tak aktif sangat. Beliau adalah orang yang sosok pendamai lah dalam PAS ni. Harapnya lah kan, setakat ni. Dia attack juga. Dah mula Attack attack lah. Saya memperkenalkan Fadil Ustaz Hanif Jamaluddin, Naib Ketua Pemuda PAS. Dewan Pemuda PAS Malaysia. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat. Dia kita attack juga. Attack juga. Okay. Saya tarik balik jazai Ada waktu attack Attack. lah. Ada waktu kita serang. Serang. Ada waktu kita bertahan. Kan. Tapi banyak attacknya adalah orang yang tugas kan. Ya, tugas. Kalau macam SK tu memang tugas dia attack lah. Attack juga. Bahaya juga. Okey. Ustaz, kita nak cerita tentang agenda penyatuan ummah ni yang menjadi bualan masyarakat lah, terutamanya orang-orang yang mengikuti politik. Sebab kita kena ingat Ustaz, bukan semua orang minat politik Ustaz. Ya, betul. Kan 34 juta, 33 juta ni mungkin less than 10%, mungkin less than that. Yeah. Yang betul-betul ikut secara rapat politiknya. Lain tu dia sibuk. Itu dia follow je lah. Yang lain tu sibuk ahlan wa sahlan apa nama tu Jarir Umar anak tu itu anak Fatah Amin dan juga siapa nama Amira. Saya saja nak uji Ustaz tak tahu tahu. mengikuti perkembangan anak muda. Maksudnya kita kena faham lah, maksud tak kita jangan beri sangat Ustaz. Tak semua orang tahu pun pasal agenda penyatuan ummah ni. Jadi boleh tak secara ringkas dahulu untuk permulaan ni, apa sebenarnya agenda penyatuan ummah yang dibawa oleh PAS dan terutamanya dalam Perikatan Nasional Ustaz? Boleh Ustaz memulakan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro SK kerana jemput di Kekal Tenang pada petang ini. Walaupun dalam kesibukan Bro SK, saya dimaklumkan Bro SK tak sihat hari ini. Jadi sambil-sambil kita doakanlah mudah-mudahan Allah berikan kesihatan. Amin. Supaya wartawan rakyat ini dia boleh bergerak terus kan. Bagaimana? Wartawan rakyat ke? Wallahu a'lam. Kan? SK dah dikenali dengan memberikan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan situasi politik. So kita doakanlah mudah-mudahan SK kembali sihat kerana medan perjuangan akan bermula tidak lama lagi, bermula daripada hari Sabtu ni. Dia akan bermula untuk PRN Johor, kemudian sambung sampai 1/8. Rasa tak berhenti kot. Itu penutup untuk PRN Seremban. Dan kemungkinan lepas tu Melaka. Seremban. Ya 18. 18 okey. Kan 18 akan habis Seremban. Ke Seremban Negeri Sembilan. Dan selepas tu mungkin rehat sekejap dan masuk Melaka pula. Jadi Melaka saya kira Sabtu Melaka ni nak tak nak pun dia akan berubah dalam hujung tahun ni. Kan? Hujung tahun ni confirm dia akan berubah kat mana-mana pun. Jadi saya rasa SK dia tak akan berehat lah. Jadi kita doakan mudah-mudahan SK kembali sihat untuk terus menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat untuk memberikan kesedaran berkaitan dengan politik ni. Okey. Balik kepada tajuk penyatuan ummah. Bila sebut penyatuan ummah ni, ini adalah satu perkara yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden PAS. Iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Diawang yang bukan baru sebenarnya. Dia telah membawa ini sejak daripada awal penubuhan PAS lagi, menyambung daripada perjuangan presiden-presiden yang sebelum daripada Tuan Guru Presiden. Cumanya lebih khususnya penyatuan ummah ni dia melihat, saya ambil sikit lah kita melihat sedikit berkaitan dengan sejarah. Kalau kita lihat apa yang dibawa oleh Tuan Guru,
Dia melihat kepada apa yang berlaku bukan sekadar di Malaysia sebenarnya. Dia melihat terlebih dahulu apa yang berlaku di luar negara. Kalau kita lihat ketika mana berlaku Arab Spring. Berlaku Arab Spring apabila 2000 pertembungan di antara pertembungan luar negara ini, mereka semua ni adalah negara-negara Islam. Tetapi disebabkan mereka tidak ada penyatuan, tidak adanya kebersamaan untuk memastikan Islam ni dapat berjaya, akhirnya musuh Islam hari ini, Amerika Syarikat, Yahudi dan sebagainya, mereka yang menguasai dan merosakkan negara-negara Islam. Faham? Sebab tu hari ini kita tengok Palestin tidak dibela. Bahkan hari ini kalau kita tengok, bila cerita tentang Palestin, ramai di antara negara bukan Islam pula bersatu untuk memastikan atas nama humanity, atas nama kemanusiaan, mereka membantu Palestin. Tetapi negara-negara Islam ni mereka berbalah, bahkan ada sebahagiannya membantu pula Israel. Jadi di sinilah dilihat oleh Tuan Guru Presiden, apabila Islam ini tidak bersatu, maka Islam akan rosak. Faham? Islam akan dihancurkan dan Islam tak mampu untuk terus bergerak. Maka dia bawa semangat tersebut, dia tak nak benda tu berlaku di Malaysia. Okey, faham. Tak nak benda tu berlaku di Malaysia, maka mesti parti-parti yang mempunyai umat Islam yang ramai, yang telah pun melalui proses perjalanan sejarah parti-parti yang besar ini, khususnya PAS dan juga UMNO, yang majoritinya adalah Melayu Islam. Ia mestilah disatukan, ia mestilah atas nama penyatuan ni disatukanlah. Disatukan, walaupun mungkin berbeza dari sudut pendekatan, tetapi kok mana-mana pun kita sama dari sudut syahadahnya. Setuju. Kan? Kita sama dari sudut syahadahnya, kita sama dari sudut salatnya, kita sama dari sudut apa-apa yang berkait dengan agamanya. So disatukan supaya umat Islam ini menjadi kuat. Jikalau tidak, orang yang tak suka, bukan Islam, sebab ada orang bukan Islam yang suka pada Islam. Kan? Sebab tu dalam penyatuan ummah ni dia bukan sekadar hanya orang Islam sahaja, tetapi non-Muslim yang tidak ekstrim. Orang bukan Islam yang tak ekstrim, orang bukan Islam yang bersetuju dengan apa yang dibawa oleh Islam. Sebab Islam ni kalau ikutkan, dia adalah membawa rahmat. Kan, bagi orang yang bukan Islam tak diganggu pun dari sudut ibadah mereka. Jadi orang Islam yang bukan Islam yang faham ini, kita juga bawa mereka bersama dengan penyatuan ni. Semudahnya penyatuan ni adalah untuk nak memastikan negara kita ini, khususnya kita negara yang kita punya perlembagaannya adalah Islam, diperintah oleh orang Islam, Melayu Islam yang bersatu dan akhirnya membawa rahmat Islam yang disebut dalam Al-Quran tu. Ustaz, itu mudahnya. Selesai? Selesai. Saya menunggu jawapan tu sebenarnya. Jawapan tu tepat kalau SPM tu hampir-hampir, bukan hampir, selesai mumtaz lah. Mumtaz ni 90 ke atas kan? Tapi Ustaz, itu jawapan atas kepercayaan senang Ustaz bercakap. Ustaz mula masuk socok soalan yang kila-kila sikit lah. Sebab kita belum main social media Ustaz. Orang akan pertikaikan sembang lah PAS ni. Kata nak penyatuan-penyatuan sekali tendang bersatu. Kan? Macam tu ni kan? Ini kita masuk terus. Termasuk ni. Jadi orang macam confused Ustaz. PAS tarik bersatu tak dengan DAP. Kenapa tolak menarik kerjasama politik dengan bersatu. Ini menimbulkan polemik lah yang menjadi serangan lah bertalian. Selepas saja keputusan dibuat, hari-hari caplos yang bukan caplos pun, yang jadian pun, tiba-tiba semua tak nak serang DAP, PH, tak nak dah. Dia hari-hari Haji Hadi Mullah, Samsuri, Ayatullah, Samsuri ni tunggangan dia apa, tukang ikut je bos. Dua benda ni lah. Hari-hari main. Gratis nak berhenti. Sehari tu sampai 7-8 post. Ustaz baca je sebenarnya. Ustaz kira. Nak cerita je Ustaz. Kita macam sebab yang tukang post tu pun dia main datang juga page sana komen. Cerita dia, jadi orang agak kekeliruan. Bukan keliruan, mungkin ada jawapan Ustaz. Apa yang kita boleh cerakinkan Ustaz dalam ni? Yang pertama sekali saya nak sebut khusus pada anak muda lah. Kan, supaya anak muda faham. Sebelum pergi kepada jawapan yang lebih panas, saya nak bawa anak muda ni supaya faham dulu apa yang dibawa oleh PAS dalam penyatuan ummah ni. Sebab tu kalau kita selusuri perjalanan politik PAS ini, penyatuan ummah ni kita tak pernah berhenti untuk buat. Sejak daripada ketika mana dalam Pakatan Rakyat,
Kemudian kita pernah buat penyatuan rumah bersama MN pada waktu tu, Muafakat Nasional bersama dengan UMNO. Ya, betul. Kan, kemudian kita bersama dengan inilah Perikatan Nasional adanya Bersatu. Semua itu kita buat, tujuan dia adalah macam saya sebut tadi, untuk memastikan prinsip Islam itu dapat ditegakkan dan dapat dilaksanakan. Itu asas dia. Sesiapa saja yang nak disebut dengan penyatuan ummah ni, dia kena letak prinsip Islam itu mesti dipersetujui bersama. Seandainya prinsip Islam itu tidak dipersetujui bersama, maka pada ketika itulah dia akan berlakunya putus ataupun tak putus. Apabila sebahagian daripada orang, satu SK tanya tadi, yalah nak penyatuan ummah ni tak mudah. Sebab apa? Sebab dia mendahulukan kehendak agama, mendahulukan kehendak Islam berbanding dengan kehendak diri. Apabila dia berkawan tetapi ada niat untuk kehendak diri, kan, maka pada ketika itu akan ada pengkhianatan berlaku. Sebab apa? Sebab bila kehendak Islam ni dia akan bertentang dengan kehendak diri. Faham? Bila bertentang dengan kehendak diri, maka pada ketika itu bila dia tak mampu nak kawal kehendak kuasa yang dia nak, pada waktu tu dia akan berlaku pengkhianatan. Sebab tu kalau lihat, kalau Bersatu ni saya yakin semua dah tahu sebab apa berlakunya kita putus hubungan ni. Telah diterangkan secara jelas oleh Tuan Guru Presiden dalam minda Presiden. Ada beberapa perkara bermula daripada awal-awal lagi pelantikan SU PN tanpa ada perbincangan. Kemudian pada waktu tu masih lagi kita sabar. Kemudian isu Perlis yang sampai hari ini tak mengaku hal yang berkaitan dengan SD. Kemudian isu Negeri Sembilan. Itu antara sebab apa? Sebab melihat apabila mereka tidak mencapai kuasa yang diinginkan, nafsu yang diinginkan, dan tidak meletakkan neraca prinsip Islam itu pada hadapan, menyebabkan dia melanggari batas-batas hubungan, batas-batas ta'awun. Kan yang kita guna ta'awun siasi. Iaitu kita bersama dalam melaksanakan keadilan dan sebagainya, itu dia mula langgar. Sebab tu sebelum ni kalau kita lihat, bukan saja Bersatu, sebab ada orang tanya, PAS ni kerja nak putus hubungan je, banyak dia punya janda. Kan sebelum ni janda dengan PKR, janda dengan DAP, janda dengan UMNO. Kan. Tapi kalaulah anak-anak muda selusuri tu, perjalanan semua tu, dia bukan PAS yang putuskan. Betul. Semua itu dia sebabkan mereka ini tidak sabar dengan perjalanan memartabatkan prinsip Islam. Setuju? Contoh sebelum ni ketika mana Perikatan Nasional, ketika mana PR, Pakatan Rakyat, bermula dengan DAP. Sebenarnya to be clear, DAP Sarawak, Ustaz. Pasal yang memutuskan dengan Tuan Guru Presiden, itu ramai lupa tu. So tu kena tahu, dia adalah ceplos dia buat poster kan. Bagaimana kita punya hubungan. Yang pertama sekali, daripada poster tu nak menunjukkan bahawa kita tak pernah berhenti untuk menyatukan ummah. Setuju. Kan? Dia buat tu baguslah. Dia kata dengan ni, dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Itu pertamanya nak tunjukkan kita tak pernah menggadaikan dan kita tak pernah berhenti untuk menyatukan ummah. Dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Hatta dengan UMNO ni pun kita nak buat balik walaupun sebelum ni nampaknya tak berjaya. Sebab penyatuan ni penting untuk memastikan kuasa Melayu, Islam dan kerahmatan Islam itu dapat dilaksanakan. Saya nak balik sikit tadi. Okey. Kalau tengok pada DAP, pada kita Pakatan Rakyat, DAP yang memutuskan dulu tadi SK sebut memutuskan hubungan dengan Presiden. Sebab apa? Sebab asalnya kita bersetuju bahawa agree to disagree kan. Setuju. Memang DAP tak bersetuju dengan hukum Islam yang kita nak bawa. Tapi pada ketika itu mereka bersetuju, walaupun mereka tak setuju, tapi mereka bersetuju, tak apalah, itu prinsip PAS. Betul. Tapi bila mereka melihat dengan Pakatan Rakyat ini memberikan keuntungan kepada PAS, lalu ideologi mereka mula terganggu. Mereka mula memutuskan hubungan, mereka mula menunjukkan belang yang sebenar. Sebab apa? Sebab kehendak nafsu mereka tu mula terganggu, menyebabkan tak boleh dengan PAS ni. Begitu juga selepas tu kita cuba habislah, lepas tu kita dah selesai dengan PKR. Begitu juga dengan MN. Kan? Kita waktu dengan MN kita sebut dah, untuk penyatuan ummah ni bukan hanya sekadar kita dengan Bersatu, kita dengan UMNO je. Dia kalau penyatuan mesti UMNO ada sekali, mesti Bersatu ada sekali. Tapi pada ketika itu semua sedia maklum bahawa UMNO tak setuju kalau ada Bersatu. Betul. Kan?
Jadi kita perlu buat keputusan. Sebab pada waktu tu atas setia kawan yang kita dah bersetuju awal dengan bersatu, disebabkan Abang Mano tak nak adanya bersatu, jadi macam mana penyatuan rumah tu nak buat? Sedangkan kita subut sehingga ketitisan darah terakhir. Kalau SK tahulah sejarahnya, bagaimana Tuan Guru sebelum kita isytihar kita kekal dengan PN tu, kan? Sebelum kita PRU 15 tu, kan kita buat keputusan kita bertanding atas logo PN. Sebelum tu, hari yang sama, dia isytihar malam tu, hari yang sama pelah pagi tu, Tok Guru masih lagi bertemu. Kan? Alah, kalau ingat dulu kan ada Ashraf Wadi sebut tu 8 mata. Oh ya, betul, yang dia spill kan. Dia ada sebut 8 mata, 4 mata. Betul. Kan? Masa usaha lagi ya. Ya. Nak memastikan biar penyatuan ni jadi sungguh, kena terima semua. Tapi bila mereka tak terima, kan, kita dengan setia kawan yang sedia ada, kita kekal dengan PN dan Allah bagi kemenangan. Begitu juga dengan apa yang berlaku pada hari ini berkaitan dengan bersatu. Kronologinya semua dah sedia maklum dah. Bagaimana kita bukan kecewa, kata Tuan Guru. Kita bersabar, tapi sabar ada had dia. Kan? Kita bagi, sampai ke saat ini, masih lagi ada kesabaran tersebut. Sebab tu nak beritahu pada anak muda, penyatuan rumah ni dia tidak mudah. Kerana dia bukan hanya cerita tentang kuasa. Dia akan bercerita berkaitan dengan perkongsian. Kan? Dia akan cerita berkaitan dengan pembahagian kerusi yang berkait dengan kuasa. Dia akan cerita berkaitan dengan mendahulukan kepentingan Islam berbanding dengan kepentingan sendiri. Suatu ada tahu tu antara SK nak tanya juga tu nanti. Kan? Sebelum Ustaz jawab dulu, kita rehat sebentar. Kita nak tanya dulu sebab Ustaz kata sebab penyatuan-penyatuan dan juga menjaga keharmonian, tetapi tentang bersatu. Tapi apa selepas itu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali semula ke Kekal Tenang, podcast Kekal Tenang. Kita dah masuk bahagian kedua tentang isu agenda penyatuan ummah, realiti dan cabaran dia. Tadi Ustaz sebut kita ambil keputusan untuk menghentikan kerjasama dengan Bersatu kerana beberapa faktor, semua dah maklum. Tapi orang menantikan bila sebut yang berhormat ataupun yang berbahagia Ustaz, Hanif sebut tadi bahawa kita henti kerjasama Bersatu sebab sekian. Okey, kita boleh agree disagree, bukan jangan setuju, bukan tak setuju, tak apa. Nah, orang menjangkakan Ustaz, bila mesyuarat MT tertinggi baru-baru ni Ustaz, hari apa itu? Selasa. Hari Selasa kan? Bahawa apa nama tu, tendang lah. Naratif dimainkan kan. Bahkan selepas PC pun ada isu yang tersalah sedang media, apalah itu kita boleh discuss kemudian. Cuma nak cerita dia masih lagi dia main. Sebelum tu memang penuh naratif bahawa habislah Bersatu kena tendang. Jadi tetapi lain pula natijahnya Ustaz. PN setakat ni intact kan. Maksudnya daripada 4 dah jadi 6. Perjuang dengan PCM atau pengawasan. So apa ni Ustaz? PAS dengan Bersatu apa nama tu, putus hubungan, tetapi dalam PN masih duduk dalam tu. Dia beri kursi pula paling banyak sekali 34 sampai tersenyum-senyum Sanusi. Ada orang komen kan, kata mati kutulah Caplos sebab Sanusi senyum. So, apa sebenarnya Ustaz yang terjadi? Cuba terangkan kepada kami Ustaz. Okey, itu pun sebenarnya bukan soalan daripada SK saja. Saya yakin ramai di antara yang terpinga-pinga dengan strategi politik PAS. Kan, strategi politik PAS menunjukkan bahawa yang pertama sekali lah, memang ramai, hatta wartawan pun tunggu sampai pukul 11 dengan gambaran bahawa daripada 4 akan jadi 3. Kita kena tahu yang pertama sekali, hubungan PAS dengan Bersatu tu hubungan PAS dengan Bersatu. Dia tidak melibatkan hubungan dengan MIPP, dia tak ada melibatkan hubungan dengan gerakan. Faham? Jadi bila kita putus dengan Bersatu, dia atas hubungan personal Bersatu dan juga PAS. Faham? Dengan faktor-faktor yang kita dah sebut tadi lah, faktor yang banyak tadi, yang mana dia melanggari prinsip setia kawan, pengkhianatan dan sebagainya. Yang kedua pula, dalam Perikatan Nasional, dia ada komponen parti yang lain.
dia ada MIPP, kan, kemudian dia ada gerakan. Jadi kita tidak boleh buat keputusan hanya kalau tadi dengan bersatu itu atas kita. Ya, betul. Kita nak putus dengan dia itu atas kita. Dia tak memerlukan kepada keputusan MIPP, tak memerlukan kepada keputusan daripada gerakan untuk kita putus dengan Agree. bersatu. Agree. Tapi untuk keluar daripada PN, dia mesti ada keputusan konsensus yang secara bersama, ada MIPP dan juga daripada gerakan. So, menunjukkan yang pertama kat situ, dia bukan boleh buang-buang. Bukan boleh mudah untuk nak buang dan sebagainya. Dan yang keduanya, yang lagi hebatnya, dalam mesyuarat itu sebenarnya kita tak ada perbincangan langsung pun. Hal yang berkaitan dengan buang ini tu. disahkan oleh Tan Sri Muhyiddin, bukan kita, Tan Sri Muhyiddin sendiri. Pun waktu nak masuk kereta tu kan. Tak dibincang. Kan, tak bincang pun. Yeah. Maknanya, isu personal kita dengan bersatu clear. Habis dah. Oh. Tapi isu untuk menggerakkan PN, keluarga PN, dia ada adik gerakan. Dia ada adik yang paling bongsu MIPP. Jadi kat situ, isu untuk menggerakkan PN pula satu hal. Dia tidak boleh membawa isu personal masuk dalam perbincangan PN. Sebab tu tak bincang berkaitan dengan nak buang tak buang. Bahkan dalam perbincangan tersebut, kita pandang lebih ke hadapan untuk memastikan PN ini lebih kuat dengan kemasukan daripada Parti Cinta Malaysia, PCM, ataupun yang diubah ataupun diambil alih dengan Parti Wawasan Negara, dan juga kemasukan satu lagi rakan daripada Pejuang. Sebab tu ini nak menunjukkan bahawa kita balik pada tajuk penyatuan ummah tadi, ini sebenarnya awal-awal lagi yang kita nak bawa dah. Itu maksudnya. Kita nak bawa awal lagi perkara ni. Sejak daripada awal. Tapi perkara tersebut tidak dipersetujui oleh bersatu seperti mana yang disebut lagi walaupun selepas mesyuarat. Kan, kita ni bila sebut berkaitan dengan mesyuarat ni, biasalah tak bersetuju dalam mesyuarat, bergaduh dalam mesyuarat apa dan sebagainya, itu mesyuarat. Normal. Tapi bila dah selesai, kan, bila dah clear perkara tersebut, dah bersetuju, mungkin ada undian, tak ada undian, ada perbalahan ke dalam tu, keputusan dah keluar, pada ketika itu bawalah, tak perlulah nak diulas balik. Tapi tak apalah, sebab mereka nak ulas juga kan. Mereka nak ulas, serahlah kepada mereka nak ulas. Kita selaku pengerusi Perikatan Nasional dan juga selaku daripada Parti Islam Malaysia PAS, kita move forward, terus bawa ke hadapan, move on. Kan, kita dah alhamdulillah dah berjaya menyatukan di antara 4 parti menjadi 6 parti yang telah pun bersama. Dan kita dalam perbincangan, hatta dalam perbincangan pun tadi SK sebut, kita punya Yang Amat Berhormat MB Kedah menyebut dengan rasa gembira, nak bagi tahu bahawa tak apa, dalam perbincangan pembahagian kursi itu 34 kursi bersatu akan bertanding, silakan, tidak menjadi masalah. Kerana inilah kelebihan perbincangan. Kan, kelebihan perbincangan merujuk kepada kekuatan, merujuk kepada banyak faktor yang dibincangkan. Dan atas faktor tersebut beri bersatu 34 kursi. Kemudian balance itu mungkin diisytiharkan, saya pun tak pasti secara tepat berapa PAS akan bertanding dan akan diumumkan pada hari Khamis malam, berkaitan dengan berapa PAS akan bertanding, MIPP akan bertanding dan sebagainya. Sebab tengok Dr. Sam punya FB dah keluar dah. Maknanya semua 5-5 ada. Termasuk dengan Pejuang pun ada juga. Ada, Bukit Gambir. Kan, Pejuang pun ada. Sebab Pejuang ni dah diisytiharkan ada satu kursi yang akan bertanding. Ini sahabat, anak-anak muda lah tengok betapa besarnya jiwa kepimpinan PAS yang dipelopori pengurusinya oleh Dr. Samsuri daripada Parti Islam Malaysia PAS. Isu personal dengan bersatu, kita putus, selesai dah, itu isu personal. Tetapi bila bincang dalam kerangka yang lebih besar dalam Perikatan Nasional, maka kita melihat apakah kebaikan yang kita nak berikan kepada rakyat. So kita nak berikan nasihat lah kepada bersatu. Kan. Terutamanya, saya tak sebut, mungkinlah ada satu yang okey. Nak sebut terutamanya kepada ceplos-ceplos yang tak berhenti setiap minit, sehari sampai 8 posting, 10 posting. Masih lagi mencari, melihat berkait dengan apa kekurangan dan sebagainya ni. Saya nasihatkan berhentilah. Kerana kita dah melangkah ke arah yang lebih besar dan pembahagian pun dah selesai dah. Kan, Khamis malam ni pun Tan Sri Muhyiddin pun akan mengisytiharkan di Paguh. Kan, 34 kursi yang akan ditandingkan oleh bersatu.
Gerakkanlah. Sebelum ni kamu dah isytiharkan bahawa jentera kamu ramai, kamu dah isytiharkan bahawa kamu mempunyai kelebihan dan sebagainya. So buktikanlah 34 kursi ni. Gerakkanlah. Dan saya yakin jentera PAS pun kami akan menggerakkan di tempat-tempat PAS yang akan bertanding ni. Mungkin saya tak pastilah sama ada 10 ke, mungkin 12, 13 dan sebagainya. Saya yakin jentera-jentera PAS akan berhimpun. Kalau 11 tempat, kalau kita ada baki apa? Kalau 34 daripada 56, sekitar dalam 20 lebih. Kalau 34, 22 lah. 22 ni dia akan bedak-bedak lah. Pejuang satu, jadi ada lagi 21. Mungkinlah kita ambil lah maksimum mungkin 12, mungkin 13. 10 ke 12 kerusi takkan PAS tanding sebab kawasan DAP. Okey, jadi kita ambil lah mungkin sekitar gitulah 10, 11, 12 gitulah. InsyaAllah jentera PAS kita akan berkampung untuk memastikan 10 dan 12 kerusi yang mungkin malam ni akan diisytiharkan akan mencapai kemenangan. Kita nak buktikan apa yang kita sebut bahawa jentera PAS ada, kekuatan kita ada, insya-Allah biiznillah. Ustaz, saya nak tarik sikit perbincangan kita ni tentang putusan PN yang mengekalkan 1 ada 6 sebab kita nak ending sikit tentang naratif. Ada 2 naratif kalau Ustaz tahu. Pertama, kebijaksanaan, sebab dia berjiwa besar. Kalau ada setengah pihak mengatakan itu adalah kebijaksanaan strategi Samsuri, Dr. Sam, dalam memastikan ketegangan tu dapat diredakan dengan intek kembali 6 ni. Ustaz, satu lagi adalah ini adalah barah yang Dr. Sam terpaksa tanggung dengan memberikan obat yang sementara. Okay. Macam mana Ustaz? Macam mana kita nak memurnikan kedua-dua naratif Ustaz? Sebab ada naratif lebay malang. Maksudnya akhirnya Dr. Sam terpaksa tunduk dengan kehendak bersatu. Saya sebagai memuji. So macam mana kita nak mengharmonikan kedua-dua naratif ni? Mungkin betul, mungkin tidak. Okey, yang pertama sekali kalau SK sebut tadi kebijaksanaan. Kan. Kebijaksanaan Dr. Sam dalam mengurus konflik. Ini satu perkara, saya setuju dengan ayat tersebut. Sebab sebelumnya ada yang mengatakan Dr. Sam lembab, ada yang mengatakan Dr. Sam lambat dalam bertindak. Kita ni apalah artinya kalau mulut kita ni lagi cepat daripada otak? Betul. Kan ada sebahagian kita kadang mulut kita ni lagi cepat daripada otak. Sebab pun dia nak kerja cepat je. Jari type tu lagi laju daripada nak mikir kan. Lagi laju dia mikir. Jadi Dr. Sam ni tak begitu. Kita melihat bagaimana dia mentadbir kerajaan negeri Terengganu dalam keadaan yang sangat baik. Tindakan akan dibuat sesuai pada waktu yang tepat. Sebab itu apabila tindakan dibuat, kebijaksanaan, jiwa besar yang dia tunjukkan, memberikan satu menafikan tanggapan-tanggapan salah yang diberikan kepada beliau. Yang pertama. Yang kedua, bila sebut berkaitan dengan bila kita bagi 36 menyebabkan 34 barah semakin membesar dalam Perikatan Nasional sebagai contoh. Dia beginilah. Barah ni dia ada waktu kita bagi ubat dia sembuh. Ya, betul. Ada waktu kita bagi ubat dia tak sembuh, maka dipotong. Jadi pada ketika ini ubat sedang diberi. Kan? Bila ubat sedang diberi, kita mengharapkan ubat tersebut berjaya untuk menyembuhkan barah tersebut. Agar apabila barah tersebut okey, baik, sembuh, maka kita boleh berjalan dengan baik. Tapi seandainya barah tersebut kita dah bagi ubat, kan, masih tak sembuh, masih lagi nak naik sampai ke atas, mungkin pada waktu tu potong. Mungkinlah pada waktu tu potong. Bergantung kepada barah ni, tengok macam mana lah. Kalau barah tu nampak semakin mengganas, saya sangat yakin akan dipotong. Sebab untuk pastikan berjalan tu lebih baik. Mungkin berjalan guna tongkat, tapi tak apalah, kena potong. Jadi kalau disebut barah tu, relax dulu. Kalau tanya pada doktor, kita bagi ubat dulu. Buat kemoterapi tu, buat kemo dulu. Kemo dulu kali pertama, kan, kemo dulu kali kedua. Kan, dekat Johor ni kita bagi kemo kali pertama. Kan mungkin lagi 9 kemo kali kedua. Mungkin Melaka kemo kali ketiga. Kalau tengok sampai 3-3 ni kemo tak okey, mungkin PRU 15 kita potonglah kaki tu. PRU 16. Oh, ni lain macam ni. Ya, betul. Kan. Nak sebutnya ubat. Jadi kita harap penyakit tu dapat sembuh dengan baik, kan, supaya tajuk asal yang kita nak bincang tu, penyatuan ummah tu dapat direalisasikan.
dengan baik. 2 minit Ustaz tentang sebab nak habis ni. 2 minit tentang Dr. Sam. Sebab saya Ustaz pun ada ketika malam pengumuman 11.30 malam PC tu. Orang wartawan Ustaz semua expect gaduh Ustaz, panas. Lepas tu kita orang bengang sebab Samsuri relax gila Dr. Sam ni. Senyum-senyum. Saya tanya kenapa tunggu sampai malam ni editor Ella. Dia nak buat bergurau pula dengan wartawan. Wartawan nak tanya gaduh tak gaduh ni, nak tulis ni. Apa nampak Ustaz Dr. Sam mengendalikan situasi genting? Malam tu patutnya wartawan dah siap-siap, dah ada statement. Satu keluar, Dr. Sam tendang satu, gaduh. Itu maksudnya naratif je. Sekali lain twist pula. Ustaz, Dr. Sam. Itu beza Dr. Sam dengan PMX. Ketenangan beliau. Saya rasa malam tu kalau letak PMX kat situ, dia dah jadi dikira marah orang, PMX ni kira nak maki orang je. Hatta dalam program-program kerajaan pun dikira nak menyalahkan pembangkang dan sebagainya. Jadi kalau tanya soalan paling mudah, itu yang membezakan Dr. Sam dan juga PMX, bagaimana ketenangan beliau dalam memberikan statement, memberikan satu langkah panjang yang lebih baik, khususnya untuk Perikatan Nasional. Masa Ustaz kita kembali sesi akhir, kita cerita pasal PRN Johor. Jom kita kembali selepas ni ke Kal Tenang. Baik, kembali take terakhir kita ke Kal Tenang kali ni tentang agenda penyertaan ummah, cabaran dan realiti masa hadapan. Ustaz, kita dah banyak bincang tentang macam-macam konflik, macam-macam berlaku. Maksudnya politik ni, real politik ni bukan orang kata tu bermain kata-kata manis di hujung bibir, Ustaz, semata-mata lah. Boleh lah sebenarnya, memang itu pun politik pun. Bermain kata-kata manis tu, apa dipanggil retorik tu memang kena ada. Tapi akhirnya ialah pelaksanaan, komitmen untuk melaksanakan kata-kata macam-macam lagi lah yang akan disusuli dengan banyak ranjau dan juga strategi politik dan sebagainya. Kita dah bincang banyak tadi. Cuma satu part lagi dah tentang PRN Johor, Ustaz. Sebab ramai semua dah tahu dah. Kita kata penyatuan, tetapi kita tahu semalam UMNO telah UMNO Johor. Itu ada agak-agak pelik tu sebab UMNO Johor tu yang isytiharkan tu adalah On Hafiz, Datuk On Hafiz, bukan Zahid Al-Midi. Mengumumkan 56 calon dan tak apalah, itu satu part. Kemudian walaupun UMNO BN, sebab ramai orang macam terus lupakan sebab BN dengan PH masih lagi dalam kerajaan. Tapi mereka akan bertembung ni semua ke-56 kerusi ni kan. Macam tak apalah, itu kita boleh bincang. Cumanya adalah isunya adalah bila hari ini gempa, bila ada mantan speaker Don Johor sendiri telah meletakkan jawatan sebagai UMNO, meletakkan jawatan daripada UMNO. Kemudian spill the tea lah semua. On Hafiz keluar statement, Datuk Dr. Ashraf Wajidi pun keluar statement. Habis dia bongkarkan WhatsApp personal ni, macam-macam UMNO ni. Tak apalah, kita nak bergaduh tu macam mana. Orang akan tertumpu balik pada PN. So PN ni di PRN Johor ni macam mana Ustaz sebenarnya direction je? Siapa musuh paling utama Perikatan Nasional di PRN Johor, Ustaz? Okey, terima kasih pada SK. Cuma sebelum menjawab soalan tu, saya tertarik tadi apabila SK sebut berkait dengan berkait dengan janji politik sebagai contoh. Betul. Saya nak sebut bila SK sebut macam tu, saya tertarik. Kita sekarang ni dalam bulan Muharram, hari ni pun Yaumut Tasu'a, hari ke-9, esok 10. Bila masuk awal Muharram, kita akan cerita tentang hijrah Nabi. Cuma saya nak ambil sikit lah. Sebelum kita jawab soalan panas tu kan. Ini semua teknik bagi meredakan. Hijrah Nabi SAW. Kalau kita lihat ketika mana Nabi berhijrah, kami keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada ketika itu orang kafir musyrikin mereka menawarkan siapa yang dapat tangkap Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni akan diberikan dengan 100 ekor unta. Lalu musyrikin Mekah ni mereka pun berbincang mencari nak tangkap Nabi Muhammad ni. Dalam ramai-ramai itu ada seorang lelaki yang
mana beliau ini sangat hebat dalam urusan untuk mencari dan menjejak. Nama dia Suraqah. Ya. Okay, Suraqah. Suraqah ni memang power lah dalam bab nak jejak orang dan sebagainya. Memang dia power. Ringkas ceritanya, walaupun pelbagai taktik yang dibuat dan sebagainya, akhirnya Suraqah ni dapat bertemu dengan Nabi. Dia dapat jumpa Nabi ni. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar bersama dengan 2 orang lagi sahabat. Ketika mana Suraqah nak sampai je dekat dengan Nabi, Allah takdirkan kuda yang Suraqah naik tu dia tenggelam, kemudian jatuh. Ya. Dia bangkit, tenggelam, jatuh. Bangkit, tenggelam, jatuh. Akhir sekali Suraqah rasa putus asa. Bila Suraqah rasa putus asa, dia pun bertemulah dengan Nabi. Saya ringkaskan lagi cerita, pada ketika itu ada deal di antara Nabi dan juga Suraqah. Yang cerita ni. Bagaimana Nabi deal? Apa yang Nabi deal? Nabi beritahu pada Suraqah, okey, kau dah jumpa aku. Okey, aku takkan ambil apa-apa tindakan pada engkau. Cuma kau jangan bagi tahu pada orang Mekah kau jumpa aku. Tu deal lah tu. Ya. Sebab tu perbincangan dalam politik ni biasa. Ada deal yang dibuat. Kan? Nabi, itu siasah Nabi dah tu. Tu politik Nabi menuju untuk membina negara Islam Madinah. Kan Nabi berhijrah sampai ke Madinah, Nabi membina politik Islam yang besar di negara. Abu Bakar pun tak ada beria nak tiba-tiba sebarkan benda tu kan. Abu Bakar tak ada. Bagaimana Nabi deal dengan Suraqah? Nabi deal kata, kau jangan beritahu pada orang Mekah kau jumpa aku kat sini. Ya, betul. Suraqah pula pada waktu tu orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam, dia kata kalau nak deal takkan deal saja. Betul, kena ada. Apa benefit aku dapat? Betul, setuju. Kan apa benefit aku dapat? Jadi bayangkan waktu tu Nabi menawarkan benefit pada dia. Nabi kata, nanti sampai satu masa nanti kau akan dapat mahkota daripada Rom. Ustaz, stop. Kenapa dia terima, Ustaz? Kan tak logik. Nak ceritanya, hatta pada ketika itu disebabkan dia dah terjatuh tu, dia rasa ada something betul, yang Muhammad ni bukan orang biasa-biasa. Betul. Muhammad ni bukan orang biasa-biasa. Ya. Ini antara orang PAS pegang ni. Kita yakin bahawa perjuangan kita ni walaupun tengok macam kenapa bagi 1 sampai 36 ni 34 ni ya. Kan? Betul. Kita yakin pimpinan PAS ini dia buat bukan berdasarkan hanya nafsu semata-mata. Faham. Tetapi dia memandang perkara yang lebih besar, akan ada kebaikan yang diperoleh untuk Islam yang diperjuangkan oleh PAS. Saya nak sebut tentang deal. Saya nak sebut bagaimana Nabi Muhammad juga meletakkan ada deal politik yang dibuat di antara Nabi Muhammad dan juga Suraqah tadi. Walaupun benda tu tak pasti lagi akan berlaku. Tetapi ia berlaku. Akhir sekali memang Suraqah dapat akan mahkota daripada Rom tersebut. Pada zaman Nabi pun sudah ada deal politik. Pada zaman Nabi pun dah ada ke sesuatu keyakinan bahawa Islam akan mencapai kemenangan. Jadi saya yakin untuk apa yang kita bincangkan daripada awal tadi berkaitan dengan penyatuan ummah dan sebagainya, seolah-olah nampak macam PAS ni kalau bertanding ni 10-12 ni nampak macam mana nak buat penyatuan kan? Tapi apabila matlamat itu jelas, saya yakin ia akan capai insya-Allah. Balik pada soalan. Itu tambahan lah supaya setiap kali apa kita perbincangan ni dia ada rujukan dalam sejarahnya. Apa fokus? Yang pertama sekali macam saya sebut awal tadi, kita daripada PAS kalau merujuk kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh pengurusi PN, semua parti-parti komponen yang ada dalam Perikatan Nasional bergerak dan memastikan bertanggungjawab di atas nama PN dan menjayakan kemenangan PN. Jadi insya-Allah saya sangat yakin kita di peringkat PAS, kalau kita diberikan 12 kursi ke 10 kursi ke 11 kursi ke, kita akan menumpukan seluruh tenaga kita di 10-12 kursi ini sehingga kita mencapai kemenangan. Biarlah kita bertanding sikit kursi pun, tapi kita menang kesemuanya insya-Allah biiznillah. Yang kedua, fokus kita adalah PH. Fokusnya adalah PH. Untuk memastikan bahawa di Johor ini PH tak akan bertapak. Walaupun sebelum ini adalah Barisan Nasional yang bertapak, tapi fokus kita adalah memastikan bahawa Pakatan Harapan tidak akan menang walaupun satu kursi di PH ni insya-Allah. Kita nak mengulangi bukan sekadar PH je. Dalam PH ni ada DAP. Kita nak pastikan seperti mana yang berlaku di Sabah. DAP tak menang walaupun satu kursi. Boleh Ustaz? Boleh. Kita yakin. Macam mustahil, macam kat Sabah tu macam mustahil DAP boleh kalah. Kalau nak cerita tentang kat Sabah ni,
PAS nak bertapak pun mustahil. Betul. Kan? Betul juga. Kalau dulu nak cerita tentang PAS ni, mustahil lah nak masuk dalam Sabah ni. Ya. Tapi hari ni dalam PRN Sabah ada 2 benda mustahil berlaku. Yang pertama, PAS bertapak di Karambunai. Yang kedua, DAP tak menang pun walaupun 1 kursi. Jadi fokus utama kita dalam PRN Negeri Johor ini untuk memastikan PH tidak akan mampu mencapai kemenangan. Bukan sekadar PH, tapi DAP tak akan dapat walaupun 1 kursi, insyaAllah. Ustaz, kalau kita cuba nak tarik sikit, kenapa rakyat ni, cuba Ustaz fikirkan, jawapan ni dalam kerangka bukan politik lah, maksudnya yang nak mendengar ni zero politik lah. Maksudnya rakyat biasa yang hari-hari pergi kerja, balik kerja, beli barang, keluar barang, beli, pergi ni. Kenapa mereka rasa PRN Johor ni, orang Johor terutamanya, kena tolak PH tak? Fokus dia. Kalau kita tengok hari ni, ambil paling mudah sekali. Keluar kerja, pergi kerja. Sebelum ni bersungguh-sungguh berkaitan dengan, kita ambil satu lah, diesel. Enggak, diesel. Tapi depa dah ni dah Dudutong dah bercakap kat parlimen dah. Berlaku kena tiaw dengan kan dengan Sabali Syahri kan. Tapi nak cerita je bagaimana kesukaran hal yang berkaitan dengan rakyat ni, kehidupan mereka, sukarnya mereka, walaupun mereka tak naik guna diesel, tapi dia berkait dengan perniagaan, rantaian makanan. Rantaian makanan. So selama ini dia boleh bayangkan dalam 1 Julai ni boleh je kena dia turun tu sampai RM2.10 sen. Lebih rendah daripada apa yang dia beri dekat Sabah dan juga Sarawak, RM2.15 sen. Dia boleh turun sampai RM2.10 sen. Ni kebetulan Ustaz. Kebetulan kerajaan ada dana. Saya pula jadi Jacom lah. Kebetulan dana ni kita boleh cek banyak dah. Kan? Daripada dapatan-dapatan cukai apa dan sebagainya. Kalau kita senaraikan, banyak yang boleh, hatta sebelum daripada ni pun berkaitan dengan subsidi ni, bukan baru ni buat. Subsidi ni sejak daripada zaman Najib ada dah. Ya, betul. Kan? Dan bukan tak pernah berlaku pun turunan harga 1 tong minyak ni sebelum ni. Jadi saya nak sebutnya adalah bukan sekadar orang politik, tapi orang rakyat sendiri pun merasai kesukaran hidup. Merasai bagaimana sukarnya kehidupan sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan Foodpanda ni dipanggil apa? Riders. Riders kita ni nak bergerak. Contohnya lagi bukan Foodpanda ni yang bawa kereta ni, Grab. Grab, e-hailing. E-hailing ni kesukaran hidup mereka dan sebagainya. Rupa-rupanya seolah-olah ni macam PH ni menipu pula. Setuju? Kan? Sebelum ni dalam tempoh 4-5 bulan digambarkan minyak akan habis. Betul. Tapi bukan sekadar habis, siap boleh turun, boleh sebenarnya. Jadi sebab itulah kita tak nak penipuan-penipuan ni berterusan. Sebab saya tak tahu dia sempat saya nak cakap juga. Sebab sebelum ni alasannya kerajaan menanggung subsidi 5 bilion something. Maknanya beban subsidi tu dah, sebab tu dia naikkan lambung tu. Jadi adakah dengan menurunkan ni beban dah tak ada? Itu kita orang question tu. Itu soalan pertama. Soalan kedua, sepanjang berapa bulan dia naikkan sampai RM6 lebih kan, dia tunggu-tunggu tu. Yang dia kutip dia berapa? Berapa dia dapat sebenarnya? Dia buat apa duit tu? Kemana duit tu? Satu kalau kita lihat ketika mana ada kiraan yang dibuat daripada subsidi ni, kita kena tahu bukan subsidi diampunkan tu minyak je. Kita ada subsidi telur. Ya betul. Kita ada beberapa subsidi yang lain. Dan subsidi-subsidi itu bila ditotalkan, cecah sampai bukan belas. Saya tak ingat kiraan. Nanti kita boleh rujuk balik kiraan yang dibuat oleh di antara pakar-pakar ekonomi lah. 10 bilion. 10 bilion. 10 bilion. Bukan hanya berfokus pada subsidi minyak je. Tapi ada subsidi-subsidi lain. Subsidi lain yang juga diampung, yang juga diturunkan dan sebagainya. Semua tu dapat kepada kerajaan. Betul. Jadi ke mana ianya disalurkan? Kan? Bagaimana ianya tu dimanfaatkan? Kerana kalau kita lihat, rakyat dapat benda yang sama je. Betul. Kan? Adakah yang tu dia gunakan kumpul semata-mata sebab nak turun RM2.10 ni? Kalau itu mungkin kalau itu yang dibuat, maknanya macam inilah sebab PH kena jatuh. Betul. Tak, isu satu part Ustaz. Tak ada jaminan akan tak boleh naik lepas. Ya. Nak ceritanya bahawa dia ambil duit rakyat. Maksud dia, kemudian kononnya bila nak masuk pilihan raya, dia bagi balik semua, dia turunkan
Bila turun, kemudian dia bagi lagi dengan berbagai-bagai. Sedangkan dalam tempoh 5 bulan, dia ambil semua tu, simpan. Kemudian bila sampai pilihan raya, seolah-olah dia hero. Kemudian bagi kepada rakyat, tengok kita boleh turun. Tapi sebenarnya turun tu ambil daripada duit-duit yang dicekau sebelum daripada. Adakah itu perkara ni? Sebab hasil daripada tu, kita tak nampak pun dia bagi pada siapa. Kan? Dia bagi, yelah dapatlah. Yang dapat tu pun sebenarnya, rentetan daripada pemberian yang dah ada pun sebelum-sebelum ni. Tidak ada pun, tak ada yang baru tambah pun. Setuju. Jadi sebab tu di sana sebut, rakyat Johor dan juga Negeri Sembilan yang akan datang, kena tunjukkan suara kalian. Kena tunjukkan suara semua rakyat-rakyat Johor dan juga Negeri Sembilan untuk memastikan hint yang paling besarnya adalah Pakatan Harapan akan jatuh. Kalau di Negeri Sembilan sebelum dia memerintah, dia akan kalah. Dan juga di Johor kekalkan kekalahan, tidak memerintah di negeri Johor untuk Pakatan Harapan. Ustaz, mungkin sikit 1 minit Ustaz. Apa jaminan, apakah jaminan, apakah kriteria calon-calon yang akan PAS calonkan Ustaz? Ustaz dalam tanding kan, Ustaz tahu mungkin di peringkat syura juga peringkat pimpinan pusat. Kalau calon daripada PAS untuk PN Johor mesti kenapa nak kena pilih juga? Kenapa rakyat Johor kena memilih memangkah? Sebab kita ada seorang Adun Maharani, mantan Adun Maharani kan. Untuk rakyat Johor, seperti mana kebahagiaan yang ditunjukkan oleh rakyat negeri Terengganu. Kebahagiaan yang ditunjukkan oleh rakyat di Kedah. Bagaimana mereka itu menikmati kehidupan yang sangat baik di bawah pemerintahan PAS di Terengganu, di Kedah dan juga di Kelantan. Maka perkara itu juga insya-Allah akan diperoleh oleh seluruh rakyat di Johor dan juga rakyat Negeri Sembilan sekiranya memberikan undi kepada PAS dan juga kepada Perikatan Nasional. Sebab calon-calon yang kita tampilkan ini, kalau tengok yang baru-baru ni pun ketika mana kemasukan belasan 15 orang masuk dalam PAS, bukan semuanya lebay. Kalau sebelum ni mungkin dia sebut PAS ni hanya lebay sahaja, tak. Kalau kita tengok di Terengganu yang mentadbir bukan lebay. Di Kedah yang mentadbir bukan lebay. Kan? Tetapi yang mentadbirnya adalah orang yang mampu untuk menguruskan. Dan saya yakin seandainya PAS diberikan diberikan mandat untuk mentadbir Negeri Sembilan, untuk mentadbir negeri Johor, insya-Allah saya sangat yakin calon-calon yang diberikan ini adalah calon-calon yang pelbagai latar belakang. Ada juga yang berjurusan agama, ada yang berurusan dari sudut ekonomis, ada juga berurusan dari sudut mereka yang pakar-pakar dalam bab-bab yang tertentu. Yang pasti gabungan semua ini akan menjadikan Johor tu lebih baik. Ustaz, 30 saat terakhir, adakah agenda Perkhidmatan Ummah ni akan apa selepas ni Ustaz? Agenda Perkhidmatan Ummah akan berterusan usaha-usaha untuk menyatukan parti-parti Melayu terbesar di Malaysia ini? Adakah ia terus berjalan ataupun hanya terhenti dah, ataupun apa sebenarnya Ustaz selepas? Seperti mana dan rumuskan terus. Seperti mana yang saya sebutkan awal tadi, rehat kepada sejarah penyatuan ummah ni bukan hari ni baru dibuat. Kita terlalu banyak sejarah penyatuan ummah dan kita tak pernah berhenti untuk terus melaksanakan penyatuan ummah ini. Jadi kalau SK tanya apa yang akan berlaku selepas daripada ni, kita akan teruskan. Untuk memastikan penyatuan ummah ni akan dapat berlangsung walaupun selepas daripada pilihan raya. Kita tengok bagaimana kemenangan yang berlaku di Johor nanti. Keputusan selepas daripada itu, yang pasti untuk memastikan konsep yang saya kira yang disebut oleh Tuan Guru Presiden sejak daripada dulu, no DAP, no Anwar, no DAP. Itu antara konsep yang kita pegang sehingga ke saat ini, kerana kedua-dua ini adalah antara penghalang kepada penyatuan ummah. No Anwar, no DAP tu Zahir Midi Ustaz. No Anwar, no DAP. Betul kan? Kita sebut no Anwar, no DAP. Betul. Kan yang kalau yang no tu Zahir Midi lah. Zahir Midi terus. 21 kali. Kan? Jadi kita no Anwar, no DAP ni tak pernah ditarik lagi. Konsisten. Jadi beza kita dengan UMNO tu kita konsisten lah. Kita masih konsisten no DAP. Kita konsisten pegang sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni kita konsisten. Jadi sebab apa? Kedua-dua ni ia adalah antara bukan penyebab tapi penghalang kepada penyatuan ummah ini berlaku. Jadi penyatuan ummah ni tetap akan berlaku, tetap akan dilaksanakan dengan siapa sahaja yang bersetuju untuk prinsip ini dilaksanakan.
Maksudnya kita akan terus ada deal lah selepas ni, insyaAllah. InsyaAllah. Mengikut sirah Nabi lah, saya sebut tadi. Dengan siapa pun. Dengan UMNO, kalau tanya adakah akan ada deal dengan UMNO selepas daripada ni, saya sangat yakin dia akan ada berlaku. Sebab untuk nak pastikan penyatuan ummah tu berjaya dengan siapa pun. Setuju. Baik, sangat menarik kepasan. Saya tak tahu dia akan pergi jauh ke tidak perbincangan kita ni. Sebab itu yang penting masalah kita, Ustaz. Kita bagi 100% dalam podcast ni. Sekali yang menonton tu tak sampai 1,000 view. Jadi kita rasa, tapi jangan risau, itu bukan matlamat utama kita. Matlamat utama kita adalah menyampaikan kebenaran. Kita hanya berusaha, insyaAllah. Mudah-mudahan, yalah, sebab kita berdua pun pastinya kita tiada kepentingan di Johor. Kita bukan calon. Bahkan kita bukan petugas pun sebenarnya. Kita mungkin nak menyibuk je lah. Ustaz pimpinan, okey lah. Terbana ni mungkin ditugaskan, tak tugaskan. Itu maksudnya kita tak ada kepentingan. Kita bercakap ni, kepentingan ummah lah maksudnya. Kita nak lihat Malaysia ni, Ustaz. Saya memikirkan itu lebih penting lah. Malaysia ni dah terlalu lama stagnan, Ustaz. Bukan stagnan dah kot, ke belakang sama PH ni. Dia dah tak boleh kalau tak boleh dia nak cut ke tak cut ke. Tapi sebab tadi SK tanya kan, jadi saya pun nak tanya SK juga selaku wartawan rakyat ni. Kan. Kalau SK tanya tadi, sebab apa kita nak kena sebab SK yang banyak turun jumpa dengan rakyat ni kan. Kan. Kalau pada pandangan SK 2 minit lah, 1.5 minit. Sebab apa kena nak memastikan PH ni kalah di Johor? Saya nampak satu benda je, tak kompeten PH ni. Kita jangan cerita pasal Melayu Islam. Sedap juga rupanya jadi moderator. Kan? Melayu Islam tu betul lah. Kita memang akan banyak. Nanti kan kita cakap, orang kata PN asyik main isu tu je. DAP. No. We talk about incompetence, Ustaz. Tak competence. Dia tak competence ni. Kita nak orang yang betul-betul yang boleh buat, yang amanah. Kita nak bukan parti amanah tau. Nak yang yang ada integriti tinggi ni. Siapa? Sebut dalam komen. Siapa yang paling berintegriti, parti paling berintegriti di Malaysia? Takkan DAP ni Goeng masih lagi sabit, masih bicara ke rasuah je tu. UMNO jangan cerita lah. Kan? PKR lagi macam-macam. PKR ni, Ustaz, tak silap kalau tak ada kerajaan ni, bak kata Dr. Wan G, bukan kita dedahkan pegawai kerajaan. Yang akan dedahkan. Bukan kita cakap, Wan G cakap. Dia orang kanan Izzah dulu. Kita mesti tahu. Dia pun bersama pun banyak dah keluar kan. Bersama jangan cerita lah. Bersama ni cemuih. Setiap minggu nak kena dengar Fizi 3-4 jam. Bercerita pasal Anwar. Letih dia dengar. Nak cerita dah yang tak kompeten, brother. Jadi saya jujur je tu. Saya to be fair lah pada rakyat semua. Nak kompeten, kita mendambakan yang tak nak rasuah. Kita tak nak rasuah, nak integriti, nak betul-betul pilih PAS. Pilih pemimpin PAS, insya-Allah PAS menjaga kan, dan juga berintegriti, dan kita ada ramai yang berkualiti tinggi untuk menjayakan agenda yang berbaik, iaitu memajukan negeri Johor. Betul. Memastikan keharmonian bersama. Harap menjawab, Ustaz. Betul lah tu. Bukan harap menjawab, memang menjawab. Dan saya tambah sikit lagi. Dan ia dikukuhkan dengan pemerintahan yang berlaku di Kedah. Dia dikukuhkan dengan pemerintahan kita di Terengganu dan di Kelantan yang begitu lama telah memerintah. Dan bagaimana penyusunan projeknya berjalan dengan baik. Bagaimana pengurusan negerinya berjalan dengan baik. Walaupun adalah sikit-sikit tu benda biasa. Kita urus rumah tangga pun kadang-kadang tertinggal anak dekat NR. Kan? Kita dah urus saya dah kan. Saya tak pernah. Kan? Nak ceritanya ada cerita. Tak pernah. Tapi nak ceritanya urus anak tu betul-betul lah. Betul. Tertinggal. Itu benda biasa. Mana-mana ada kerajaan yang dia akan perfect 100%. Tetapi apa yang telah ditunjukkan di Terengganu, Kedah dan sebagainya better daripada apa yang ditunjukkan oleh PH pada hari ini. So nak kerajaan yang lebih baik, undi Perikatan Nasional memberikan undi kepada calon-calon daripada PAS. Terima kasih banyak. Saya tahu siapa moderator saya. Ustaz ke saya? Terima kasih kepada Ustaz Anif. Saya sebenarnya sangat bertuah. Walaupun saya agak kurang sihat, tetapi saya bila mendengar Ustaz Anif jadi calon jadi panel pada petang ni, saya mengambil keputusan untuk telan ubat dan datang untuk bersama menjayakan, kerana kita sangat menghormati sosok tu, bukan kerana jawatannya tapi kerana wibawa dan kredibiliti dan akhlaknya. Itu penting kan. Jadi saya sudahi podcast Kekal Tenang kita hari ini. Ayuh bersama agenda penyertaan ummah ni sangat penting, guys. Sudah berkelahi, kita mesti fokus, satukan undi. Kita jumpa di podcast seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.